Assalamualaikum tuan-tuan. Berjumpa lagi kita di Unggas Farm Kraton Channel. Alhamdulillah. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan sikit ayam-ayam yang ada di Unggas Farm Kraton lah. Okey. Ni baka-baka ayam RIR original ni. Baka ayam RIR original. Ini saya ramkan menggunakan inkubator lah. Okey. Ni RIR dan juga Lohmann Brown Backcross. Tu Lohmann Brown Backcross. Ni. Yang sana RIR. Ada 2 ekor RIR dan 3 ekor Lohmann Brown Backcross lah. Ada dalam sana. Ni ayam kampung. Okey, ayam kampung. Tu seekor pakai situ lah. Okey lah. Hari ni saya bukan nak cerita pasal ayam. Saya nak cerita sikit pasal pokok buah-buahan. Okey. Ni pokok durian Belanda. Alhamdulillah ada sebiji. Nanti ni saya nak balut ni. Kalau tidak nanti habis ni. Ada lagi beberapa putih-putih. Ada juga. Putih-putih yang baru keluar lah. Okey. Nanti ada masa saya akan balut lah. Okey. Jom kita tengok lagi pokok yang lain pula. Kebun saya ni agak semak sikit sebab masih belum ada masa lagi nak nak bersihkan. Jadi semak sikit lah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan. Ni adalah pokok cempedak. Saya tak tahu cempedak jenis apa sebab itu hari saya tanam ada 4 jenis cempedak. Saya pun dah lupa. Ni nama dia cempedak apa. Ni buah yang sulung ni. Ni satu. Okey, ni ada satu. Satu lagi ada kat atas sana. Tu. Kalau tuan-tuan perempuan nampak. Tu. Ada 2 biji lah. Ni buah sulung ni, buah pertama. Jadi insya-Allah ada masa nanti saya akan balut lah. Okey, pokoknya besar. Tapi buahnya baru 2 biji. Tak apalah. Yang penting dia dah belajar berbuah. Ada 4 pokok sebenarnya, tapi sepokok dah mati. Tinggal lagi 3. Yang ni belum berbuah lagi ni, tapi dah ada buah jantan, dah ada keluar. Saya pun dah lupa ni jenis apa ni, cempedak jenis apa ni, sebab dah lama sangat. Ni kalau tuan-tuan perempuan nampak tu, bunga jantan. Tapi bunga jantan pula, buah jantan. Tapi yang betinanya tak ada. Tapi tak apalah. InsyaAllah nanti buah lah. Okey lah. Ni pokok kelapa saya pun dah mula keluarkan sodik. Kalau tuan-tuan nampak lah. Zoom sikit. Tu dia. Kalau tuan-tuan perempuan nampak, tu dia. Dah mula belajar keluarkan sodik lah. Ni insyaAllah lagi mungkin 2-3 minggu lagi keluarlah dia punya butik-butik kelapa. Okey, alhamdulillah. Okey. Rasanya setakat ni saja video kali ni. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.